Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita nak ubah ini sebenarnya bukan ubah orang lain, bukan nak ubah gedung dan bangunan, bukan sekadar nak bangunkan kilang. Kita nak ubah manusia bermula dari diri kita. Apa maknanya perubahan? Kalau kita lantik pemimpin yang tak peduli dan prihatin dengan nasib orang. Bukan saya pasal sama Islam dan juga bukan Islam. Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah ditanya oleh sahabat dia, "Ya Ali, apa bezanya kamu sebagai orang Islam dengan orang Islam dan hubungan kamu dengan bukan Islam?" Sayyidina Ali jawab, "Sesama Muslim, akhukum fiddin, saudara kamu dalam agama. Jangan hina dia, jangan aibkan dia, jangan fitnah dia, jangan tindas dia, jangan gaduh dengan dia. Akhukum fiddin. Bagaimana hubungan kamu dengan orang bukan Islam?" Tanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini fourth khalifah yang keempat, anak saudara Rasulullah. Bila tanya, kan biasa kita jawab. Sayyidina Ali jawab, dia guna istilah yang sama, akhukum. Akhukum ni saudara kamu, your brother or sister. Islam dengan bukan Islam, akhukum fil insaniyah, sesama manusia. Dalam ini yang dia kata dia human spirit, sesama manusia. Kerana Allah angkat darjat manusia itu, walaqad karramna bani Adam. Tapi dalam pilihan raya kita tengok UMNO sekarang. Saya pun pernah UMNO, saya pimpin UMNO lama juga. You fikir dalam UMNO Datuk Najib tak berani letak calon lawan Ibrahim Ali. Ya, sebab arahan dari Dr. Mahathir, jangan letak calon lawan Ibrahim Ali. Maka dia pun tak letak calon. Ibrahim Ali siapa? Ketua Perkasa. Apa dia? Moto dia Malay supremasi, ketuanan Melayu. Cina, India ini jangan minta hak, jangan bagi penghormatan. Ini negeri Melayu, ini tanah Melayu, ini kuasa Melayu. Melayu mana? Anak Mahathir yang dapat kontrak Petronas, bukan anak kamu. Anak ni, anak Mahathir ni hidup berbudak UMNO dia dapat apa? RM20. Jadi apa yang tak kelas manusia? Jangan cakap soal Cina, soal Melayu ni pun. Saya tanya, Melayu mana yang kaya di Melaka? Melayu mana yang dapat puluh bilion kontrak? Anak menteri Ali Rustam. Ya, Melayu mana yang dapat 30 juta ringgit daripada jabatan beliau? Ini belia-belia yang ramai. You dapat berapa dari jabatan beliau? Tak ada yang masuk pemuda UMNO pasal apa? MK. Boleh beli MK. Nak berkenapa macam ni? Sudah bayangkan, pasal apa anak muda kita, anak beliau, dia tak dapat apa? Mau dapat daripada jabatan beliau? Kamu? Nampak macam pemuda UMNO. Jangan. Tak ada. Sudah, dulu saya ketua pemuda UMNO. Bekas. Tapi tak ada biadab dia betul. Kita tengok je ucapan saya dan pendirian saya. Hina orang, aibkan orang no. Ya. Tapi tak apa. Saya nak terangkan pasal apa beliau ni tak dapat daripada jabatan beliau. Pasal apa beliau anak menteri wilayah yang kaya raya, ratus juta ringgit kekayaan dia, Raja Nongci, dapat 30 juta ringgit dari jabatan beliau. Apa kamu ni kuli? Cina, India langsung tak boleh pakai. Dia kata Melayu pun macam kuli. So, sudah tak boleh. Berapa orang India yang miskin, yang gagal lembu? Berapa dapat? Ada India yang pelihara lembu atau Sikh yang pelihara lembu di Melaka yang dapat RM10,000, seekor lembu RM10,000. Tak ada. Tapi keluarga menteri program peternak lembu RM256 juta. Mana ada maruah? Saya menteri lama, kalau saya turun kata di kampung, orang tanya, Yang Muhammad, ni pasal apa kami tak dapat duit lembu ni? Saya malu tu tak kalau. Tapi pemimpin UMNO langsung tak malu. Dia bila cakap ketua Melayu, apa hak Cina? Cina syarak. Itu dia boleh buat. Dan sekarang calon UMNO, calon yang disokong oleh UMNO di Pasir Mas, Zikir Ibn Nordin, orang India. Ada India ada? Sekretari Wanda kau. Ada kan? Mama bagi galen saya memang ada lah. Sudah tanya soal India. Saya Melayu. Saya soal bahasa saya tak tahu langsung.
Bukan dengan wani liberal tak. Ini propaganda TV3 lantap mempui dah, saya tak peduli. Saya, you nak buat sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah Arab, bahasa Melayu mesti dimartabatkan, kita tak tolak ansur. Tapi sebab apa? Sebab ini Malaysia, kita dah terima. Tapi saya nak bagi tahu apa beza saya dengan UMNO. Sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Arab, kita bagi bantuan penuh, tak payah minta-minta. Ada India tanya saya, Datuk Seri, you kata semua sekolah you kasih bantuan penuh, apa pasal tak nak sebut sekolah Tamil? Saya kata aneh, semua. Ya, you sebut semua, tapi sekolah Tamil tak nak sebut. Semua lah. Ya, mana dalam UMNO macam tu? Dan ambil Zulkifli Nordin jadi calon parlimen. Saya sebut je beri nama je orang gelap. Calon parlimen. Dan dia hina orang Hindu terang-terang. Dan Datuk Najib kata, tak apa, Zulkifli ini pejuang Hindu. Dulu Anwar Ibrahim yang dia kata pro Hindu. Sampai macam tu. Itu tak apa lagi. Sudah tak tahu satu lagi cerita. You tahu tak, calon lawan Dr. Hatta di Kuala Krai, calon BN siapa dia? Nik Sapi ni yang spray muka Mahathir. Ya, dia calon BN. Tadi pakai kata. Aku tanya cik ni apa teruk sungguh. Perkenalkan calon BN Kuala Krai, Nik Sapi. Kelayakannya dia mampu spray muka Mahathir. Dan dia timbalan Presiden PPP kan. Dia teruk sebab macam tu. Dia belum pernah nak bercara. Ketua wanita UMNO tak dianggap layak jadi calon kerana kes. Naik ketua wanita UMNO, keluar UMNO dan bebas di Kuala Bangsa. Belum pernah bercara. Ya.